Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Hamizah Hamdan. So, hari ini saya akan share dengan you all semua cara kita nak save video daripada YouTube dekat dalam kita punya folder untuk laptop. Okay, first of all, you all mesti ada link. Okay, link ke YouTube tu. Okay, and then kita buka YouTube. Kita buka YouTube and kita copy link yang kita dapat tadi, enter. Okay, inilah link yang kita dapat tadi kan. Okay, so kita try, kita pause kat sini and then dekat bahagian atas ni, okay, bahagian atas ni dia punya URL link ni. So sebelum YouTube tu, sebelum Y tu, kita type S, double S. And selepas kita dah type double S, kita enter. Akan keluar satu window macam ni. Tunggu sekejap. Okay, dekat sini ada bahagian download kan. So sebelah kanan ni ada option more. Okay, you boleh pilih option yang ada. Kalau ada MP4 720, you pilih yang tu. Kalau tak ada, you pilih yang ni pun tak apa. Okay, kalau kita pilih MP4 yang ni, dia akan jadi video tu silent. So, untuk yang ni, kita pilih 360p MP4. And klik download. Dan kita tunggu sampai dia habis download. Okay, so kita boleh tengok lah, kita try tengok kan. Okay, maksudnya dah boleh save. Okay, so kalau kita nak tengok dekat mana dia save, so kita pergi kat sini. Okay, ni ada arrow ni kan. Okay, kat sini. Lepas tu kita show in folder. So, kita tahu kat mana dia download. Kita cari MP4. Okay, sini MP4. Okay. Sebenarnya video yang kita download tadi adalah yang ni, tips pilih vitamin pada 27 bulan 6 pukul 6.25. Okay, inilah video dia. So, kalau kita nak upload balik dekat Facebook. Okay, kita buka Facebook kita. Setelah ini Facebook kita nak upload kan. So klik kat sini add photo or video. Lepas tu kita cari folder tu. Okay, ini dia kan. So kita terus klik open and type something. Something and click post and tunggu sampai 100%. Okay, saya nak tunjuk contoh satu iklan yang mengandungi video yang kurang dapat view ataupun perhatian daripada prospek. Tengok yang macam ni. Okay, tapi kalau kita gunakan video yang penuh, jadi dia akan lebih menarik lah. Okay, saya bagi contoh video yang menarik tu dia penuh macam ni kan. So bila nampak macam ni, orang nampak macam gambar, dia akan klik. So better kita upload kita punya video tu dekat kita punya Facebook personal ataupun Facebook page. Untuk orang yang nak buat marketing dekat Facebook group, better buat iklan daripada Facebook personal sebab orang tu boleh PM personal kita. Untuk orang yang nak gunakan Power Editor ataupun FB Ads, boleh gunakan boleh upload video dekat Facebook page.